Assalamualaikum semua. Alhamdulillah, hari ini 28 hari bulan 8 2025. Hujan lebat di pagi hari. Alhamdulillah, selalu laju air muncul dari atas atap. Alhamdulillah, selalu jalan. Pagi ni nak bawa mak ke klinik kesihatan ambil ubat. Nak mungkin buat kerja petang sikit. InsyaAllah, doakan kami semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Hari masih hujan. Alhamdulillah, rezeki di pagi hari. Ni bendul ni Pak Nak dah gantung dah ni. Ni untuk Pak Nak potong kayu bendul ni. Untuk pasang jenang kat sini. Yang dekat bilik air ni pun Pak Nak dah gantung. Jadi ni dua tempat lah untuk kita pasang pintu. Jadi sementara hujan ni, Pandak stop dulu lah kerja-kerja kayu. Ni ni rasuk dengan pelancar ni. Ni kayu yang lintang ni. Yang selalu Pandak sesondol sampai benjul kepala ni. Kita Pandak nak buka hari ni insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan kerja-kerja semua. InsyaAllah. Minta doa semua. Mohon Pandak sihat, Mandak sihat, Wan sihat, keluarga-keluarga semua sihat. InsyaAllah. Assalamualaikum. Alhamdulillah, ni dia rasuk pelancar yang baru buka. Mak Nak tolong pegang tadi. Alhamdulillah, terima kasih Mak Nak. Okey, ni yang dua batang ni kita jadikan dia tangga tiang serambi. Okey, yang panjang ni Pak Nak akan potong dua. Jadi potong empat lah jawab ni. Untuk jadikan jenang pintu. Doakan kami semua insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum.
Sultan pelancar cukup-cukup bagi untuk 2 jenang pintu. 4 batang untuk 2 jenang pintu tu. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Lepas Zuhur tadi dapat potong satu bendul untuk laluan pintu. Ni jenang sebelah dah ikat, dah pasang dah. Tinggal isi konkrit. Sebelah lagi belum. Okey. Jenang belakang ni belum usik lah. InsyaAllah. Kayu jenang dah ada ni. Okey. Moga Allah Ta'ala memudahkan kerja-kerja anda. Okey. Sekali lagi. Assalamualaikum.